baju aku ni. Tak ya. Tak apalah baju pesakit dia pakai. Hari ni sama dengan aku baju pesakit. Segan aku Rasa baju hang kenapa? Semalam lawyer aku call aku no. Weh, Kenapa? pasal kes aku lah. Dah lama kan aku lepas keluar daripada apa ni, daripada klinik daripada hospital itu kan. Aku kan nak buat kes kan, tapi tak sampai hati sebab aku tengok dia baik. Dia balik dia lelaki. Dia baik dah, tak ada buat hal sangat. Tapi mana dah. Kimak ni dia stok aku rupanya selalu. Tu dia bergaduh-gaduh. Bergaduh-gaduh dengan lelaki aku kan tu dah. Dia bergaduh-gaduh dengan lelaki aku. Ya. Pasal ni pasal dia stok aku. Dia stok aku dekat dalam aku buat TikTok kan, baru kita buat TikTok. Baru cerita dengan hang. Lepas tu yang lepas tu kita wallet aku hilang, lepas tu lelaki aku balik semua kan. Lepas tu dia stok, dia bergaduh dengan lelaki aku. Aku tak tahu lelaki aku tiba balik. Tidak mana aku nak tahu cerita. Aku tahu dia bergaduh je tu kan. Nak acah-acah lari. Nak lari lah, nak apa lah. Macam-macam lah bergaduh, pukul-pukul kau. Aku tak tahu apa dia semak sangat lelaki. Dia nak halang-halang dengan lelaki aku. Tu pun aku cakap lah dengan lawyer aku. Lepas tu lawyer aku cakap, biar dia tahu sikit yang you ada lawyer je kan. Lepas tu aku cakap lah, tak apa. Malam dia call aku, dia kata dia nak proceed. Hang dengar telefon tu. Dia dengar Suzy cakap. Lawyer aku yang Suzy tu cakap. Jadi juga ya, lawyer aku cakap. Jadi juga awak buat ya Mel. Lama dah saya suruh awak. Jangan bagi hadiah kat diri aku kan. Sebab dia macam tu kan. Aku sebenarnya bagi dia peluang sebab aku tak nak semak. Kau tahu aku, sebab tu aku bagi. Sebab tu lah aku layan dia balik. No, bukan aku macam hang cakap kan. Kau ni layan lagi dia balik buat apa? Aku bukan tak nak layan. Pasal anak-anak perlukan dia. Kalau tidak, macam mana aku ni kan? Memang dia perlu layari. Pasal anak-anak tu je. Kalau tidak, tak ada. Lepas tu, rupanya dia pergi rumah betina tu. Kimak ni dia stok aku selalu lah dalam TikTok. Agak lah ni stok dia. Dia tahulah sikit aku dia ada siapa kan. Sikit air lagi dia tahulah. Aku nak bagi dia kena buang, kena ni. Dia datang sini lagi lah. Aku nak halau dia balik kampung ni. Siapa? Tu lah si Kimak tu. Si betina sendal. Aku nak buat dia datang sini, dia ada warna. Biar dia lari dulu. Kalau dia lari dulu, selamat lah. Kalau dia memang nak tunggu aku punya saman, memang kau mendapat lah cerita dia. Memang lawyer aku dah kata dah. Aku cuba kau dengar macam ni yang tu. Aku dengar balik aku punya mesej tu. Apa dia cakap. Sampai lawyer aku cakap apa tau. Dia kata dia datang raya tu ayam aku tu masak sedap lah apa semua. Cuba dengar balik apa lawyer aku cakap. Kau dengar balik. Dia call aku lepas tu kita dengar habis-habis dia pun geram dengan lelaki aku berperangai macam tu. Lepas tu dia kata yang dia geram pun betina ni. Kau ni dah ambil hak orang, lepas tu yang kau pula sakit hati nak buat gaduh. Bukan tu bosnya.